Abang-abang kakak-kakak sekalian, okey. So hari ni kita ada kategori replika. So ni panggil replika ataupun kategori sampel. So sampel yang telah disiapkan untuk kategori yang nak buat layan-layan je. Okey, yang ni untuk buat layan-layan. So beginilah cara dia melayan pokok. Yang senang ada nak benih pokok, ada kokopit, adanya polybag. So yang ni jenis abang-abang kakak-kakak kita nampak tu boleh bersukan sikitlah siram sendiri. Okey. Jadi cerita dia bila siram sendiri, so ginilah ni contoh anak pokok terung. So yang ni pun juga adalah kategori display ataupun replika ataupun sampel. Jadi senanglah kita nampak bila dia keadaan gini, so dia akan lebih menarik sikit lah. So pokok-pokok ni mampu bertahan. So kita nak kena ikat dia, nampak tu dia kena ikat sebenarnya, kena sokongan. Sedangkan pokok perlukan sokongan, ini kan pula manusia. Jadi abang-abang kakak-kakak sekalian tak perlu risaulah nak buat macam mana, nak tinggi ke nak rendah ke, tak ada masalah. Yang penting yang anda inginkan. So yang ni antara salah satu benda orang panggil aktiviti yang menyihatkan dan juga mampu membuatkan anda tenang seketika. Good luck brother and sister, selamat berkebun.